Assalamualaikum. Naknya. Ya, dia Google Meet. Ya Allah. Ish. Confirm kena marah. Sikit lagi dengan aku. Assalamualaikum korang. Sorry duk lambat. Tadi aku pergi jogging tau. Waalaikumsalam. Tak apalah, kita orang pun baru masuk. Semangat betul kau pergi jogging petang-petang ni. Semua dah cukup. Jadi macam mana kita nak bincang assignment ni? Jadi, lecturer dia nak video macam lebih kurang 15 minit macam tu. Kalau kita buat macam presentation, rasa macam bosan lah pula. Aku setuju. Tapi aku rasa kita kena buat benda ni santai-santai je. Tapi at the same time kena professional. Korang. Kenapa? FYP aku keluar video Zapin tu. Ha? Cuba bagi kita orang tengok. Jap. Aku bagi link. Okey. Dondek. Dah masuk. Aku buka jap. Cantik lah langkah dia. Muzik dia pun sedap. Tenang je dengar. Selalunya aku nampak Zapin ni dalam masa sambutan hari kebangsaan ke atau kat TV. Tapi tak pernah tahu pun asal-usul dia kan. Sama lah. Aku pun baru tahu. Rupanya ada banyak jenis Zapin dekat Johor. Jap. Aku rasa kita dah jumpa lah idea assignment. Maksud kau kita nak buat pasal Zapin ke? Tapi jangan buat macam pentangan biasa. Kita buat macam mini dokumentari YouTube. Kita boleh cerita sejarah dia, tunjuk alat muzik, pakaian tradisional, rakaman tarian dorang dengan voice over sekali. Lepas tu kita boleh masukkan pasal kepentingan Zapin kan. Dalam apa kepentingan Zapin dalam pelancongan. Lepas tu cabaran untuk kekalkan warisan ni kan. Menarik juga. Daripada satu TikTok, terus dapat idea untuk assignment. Kalau macam tu, jom kita sama-sama kenali tarian Zapin lebih dekat. Jom! Untuk memahami keindahan tarian Zapin, kita perlu melihat kembali sejarah bagaimana tarian ini bermula. Kisah Zapin bermula di Hadramaut, Yaman. Sekitar abad ke-16, pedagang dan pendakwah Arab datang ke alam Melayu bukan sahaja untuk berniaga, malah menyebarkan agama Islam. Zapin berasal dari perkataan Arab iaitu zafn, yang bermaksud pergerakan kaki yang pantas mengikut rentak lagu. Pada peringkat awal, Zapin hanya dipersembahkan oleh kaum lelaki dan sering dimainkan dalam majlis keagamaan serta di istana. Namun, apabila masyarakat mula menerimanya sebagai sebahagian daripada budaya Melayu, tarian ini berkembang menjadi hiburan rakyat dan dipersembahkan dalam pelbagai majlis. Tahukah anda etika yang diterapkan dalam pelbagai pergerakan alif sebagai pembukaan dan ibadah? Nafas Islam dapat dijejak dan difahami berdasarkan kandungan dan maksud lirik-lirik lagu Zapin yang mengandungi ajaran, nasihat dan dakwah yang mendidik atau dipanggil sebagai titik pengajaran. Menurut pakar, tarian Zapin berasal daripada pengaruh Arab sebelum disesuaikan dengan budaya Melayu. Proses ini dikenali sebagai dimelayukan, iaitu gerak tari yang asalnya lebih agresif diolah menjadi lebih sopan, tertib dan penuh adab. Oleh sebab itu, Zapin Melayu seperti Zapin Parut Sakai menonjolkan kelembutan gerakan serta nilai kesopanan yang menjadi identiti masyarakat Melayu. Menurut pandangan pakar,
Zapin bukan sekadar sebuah tarian tradisional tetapi merupakan warisan budaya yang mempunyai nilai sejarah, identiti dan jati diri masyarakat Melayu. Di sebalik setiap gerakan tarian dan alunan muzik Zapin, terdapat nilai-nilai seperti kesopanan, kerjasama, disiplin dan penghormatan terhadap budaya yang telah diwarisi sejak turun-temurun. Oleh sebab itu, pakar berpendapat bahawa usaha memartabatkan Zapin perlu diteruskan agar warisan ini tidak dilupakan oleh generasi akan datang. Selain itu, pakar juga berpendapat bahawa usaha memartabatkan Zapin memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak. Kerajaan, badan kebudayaan dan institusi pendidikan perlu berganding bahu dalam menyediakan sokongan. Sebagai contoh, di Majlis Tahun Melawat Malaysia 2026 di Angkor Melaka Kelebang, terdapat 3,224 penari Zapin membuat persembahan secara serentak sebagai gimik perasmian. Di samping itu, pakar turut menegaskan bahawa penlibatan golongan muda merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan seni Zapin terus berkembang. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah memperkenalkan Zapin di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Zapin merupakan seni tarian tradisional Melayu yang terkenal di Johor. Tarian ini mempunyai keunikan dari segi gerak tari, muzik dan pakaian tradisional yang mencerminkan identiti masyarakat Melayu. Walaupun berasal daripada pengaruh Timur Tengah, Zapin telah disesuaikan dengan budaya tempatan sehingga menjadi salah satu warisan yang sangat sinonim dengan negeri Johor. Selain menjadi hiburan, Zapin turut memainkan peranan penting dalam memelihara identiti budaya, adat resam dan nilai-nilai tradisional masyarakat Melayu. Oleh sebab itu, tarian ini sering dipersembahkan dalam majlis rasmi, sambutan perayaan serta pelbagai acara kebudayaan bagi memperkenalkan dan mengekalkan warisan ini kepada masyarakat. Walaupun berdepan cabaran akibat pemodenan dan pengaruh budaya luar, pelbagai usaha seperti program kebudayaan dan persembahan seni dan pendidikan warisan terus dilaksanakan bagi memastikan Zapin Johor dapat diwarisi oleh generasi muda. Dengan usaha ini, keunikan dan identiti warisan budaya Melayu dapat dipelihara agar tidak hilang ditelan zaman. Menurut pakar, Zapin bukan sekadar tarian tradisional, malah merupakan jati diri masyarakat Johor. Menurut beliau, Zapin mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan budaya Melayu, agama Islam dan seni mempertahankan diri silat. Dahulu, masyarakat dari seluruh Johor datang ke Parit Sakai untuk mempelajari ilmu agama. Selain pengajian agama, mereka turut mengikuti aktiviti kurikulum seperti Zapin dan silat. Menariknya, gerak tari Zapin turut mengandungi unsur dan jurus silat yang disesuaikan dengan nilai kesopanan masyarakat Melayu. Oleh itu, Zapin bukan sahaja melambangkan keindahan seni persembahan, malah menjadi medium untuk memelihara identiti, adab dan warisan budaya masyarakat Johor. Secara umum, tarian tradisional seperti Zapin sering dianggap penting sebagai produk pelancongan warisan kerana mempromosikan budaya dan identiti tempatan kepada pelancong. Ia menjadi tarikan yang memperkenalkan sejarah serta keunikan warisan Melayu kepada masyarakat tempatan dan juga pelancong antarabangsa. Sebagai penutup, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama, sokongan serta perkongsian ilmu sepanjang pelaksanaan kajian ini. Ucapan penghargaan khas ditujukan kepada Puan Azwin Aksan selaku penasihat atas bimbingan beliau sepanjang tempoh kami menyelesaikan kajian ini. Penghargaan yang sama turut dizahirkan kepada Ahli Persatuan Zapin Muar Johor, Perzim, yang telah banyak menyumbangkan pengalaman dan pengetahuan mereka, terutamanya kepada Encik Muhammad Iskandar Shah selaku Timbalan Pengerusi Perzim, Puan Nur Irwani Abidin selaku tenaga pengajar Perzim serta para penari Zapin yang telah terlibat. Segala ilmu, pengalaman dan pandangan yang dikongsikan amat bermakna dalam membantu kami memahami dengan lebih mendalam tentang kedudukan dan kepentingan warisan seni Zapin dalam masyarakat masa kini. Semoga usaha memelihara dan memartabatkan seni warisan ini akan terus berkembang dan dihargai oleh generasi akan datang. Okey, cuba masuk.